Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kepada berapa orang hadir ni? 17 orang yang hadir. Mungkin yang lain tengah masih dalam mood bercuti. Saya pun baru masuk kerja hari ini. Jadi saya akan kita akan teruskan tutorial kita pada minggu ini. Jadi kalau kita tengok ke eCampus, kalau pelajar tengok ke eCampus, kita pergi ke tutorial kita. Okey, video ni juga direkod untuk pelajar L3 T2 yang akan tengok secara rakaman. Jadi mohon bersabar sehingga akhir lecture untuk scan attendance. Okey, pada minggu ke-12 minggu ni kita akan buat saya dah share, dah share screen. Kita akan buat add glowing effect minggu 12 using opacity, blending mode seperti blending mode kita akan tengok apa itu blending mode. Opacity apa kita akan tengok juga. Dan ada dua dikatakan kat sini ada multiply for shadows dan screen to highlight. So ada dua ini dalam Photoshop spesifik dalam Photoshop, multiply for shadows, add glowing effect, opacity for blending mode. Blending mode ni ada banyak, ada dalam berapa? Ada dalam 20 lebih kot blending mode. So dua je kita akan tengok, multiply dengan shadows. So kita akan tengok. Cuma yang ini spesifik untuk Photoshop. Untuk Illustrator, glowing effect tu kena ada beberapa cara. Cuma kita tak panggil sebagai blending mode lah dalam Illustrator. So kita buka ke Photoshop. Dua blending. Ni contoh yang kita buat. Yang apa yang saya buat kat sini, yang pelajar tengok ni, texture pokok ni. Texture pokok ni, nampak dengan texture pokok ni adalah saya buat guna blending mode. Blending mode yang saya guna kat sini adalah multiply. So sama juga texture pada daun ni. Nampak daun ni, cuma urat dia tak sama. Nanti saya bagi tahu sebab apa. Pun saya buat menggunakan blending mode. Jadi macam mana nak achieve texture ni menggunakan blending mode. So kita akan tengok blending mode tu kat mana guys. Blending mode ni dekat sini. Ni blending mode. Ni blending mode. Pergi kat layer. Tengok kat sini. So ada beberapa blending mode. So ada dua yang kita akan tengok, which are screen dan juga multiply. Multiply, kita memerlukan objek yang hitam putih. Contoh saya ambil satu objek hitam putih. For example, kita nak buat daun ni. Daun ni kita guna multiply. So cara dia macam ni guys. So kita pergi ke Google, kita cari gambar daun. Leaf. Dan di mana kita nak apply bentuk daun ni, contohnya bentuk daun ni lah. Nampak cantik ni kan, daun ni kan. Nampak cantik ni daun ni. Sekejap saya, skrin saya ni ada masalah sikit. Right. Daun ni kita nak buat nak apply daun ni. Sekejap kita tengok sharp ke tak daun ni. Saya rasa agak tak sharp. Kita cari yang gambar yang lebih sharp. For example, this daun. Watermark pun tak ada, saya rasa. Tapi kalau ada pun tak apa. Kita masuk dalam website dia, kita tengok. The best adalah kita masuk dulu dalam website. So dia ada watermark. Nampak ada watermark. Saya tak pasti korang nampak ke tak, tapi kat kamera saya ni ada sedikit watermark. Ni ada watermark ni kan. So kita akan buang lah watermark ni. Watermark ni kita akan buang. Ni nampak ni ada sedikit. Saya tak pasti di skrin pelajar nampak ke tak ada watermark ni kan. Tak apa, kita download dulu. Kita save image ni. Save to download. Saya save dekat desktop. Saya save to download. So ada kat sini daun ni kan. So kita nak ambil texture daun tu, nak apply kepada, let's say, daun yang ini. Daun yang ini. Contoh daun ni kan. Bentuk dia lebih kurang kan. So cara dia, kita ambil, kita import masuk daun tersebut. Daun ni kita drag masuk ke dalam Photoshop. Perhatikan dia ada layer baru kat sini. Layer ni pelajar boleh namakan sebagai daun 1, for example. So nama ni untuk kita senang cari, sebab nanti kalau kita banyak texture,
akan susah lah kan. Okay. So apa kita perlu buat? Untuk apply effect multiply, multiply ni dia akan detect objek, dia akan detect warna hitam saja, shadow. Okay. Warna putih akan disappear. Okay, warna putih akan disappear. Okay. Ni contoh ni jangan apply lagi just tengok. Okay, kalau saya ambil nombor daun ni, okay, layer ni daun, okay. Rename dia daun. Okay. So daun ni kalau kita apply multiply, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Layer putih hilang, cuma tinggal texture dan juga color selain putih. Okay. Itu adalah blending mode. Okay, tapi dalam case ni kita tak nak warna putih tu, kita nak daun dan apa semua kan. So saya undo, ni normal. Okay, so saya kena convert gambar ni kepada hitam putih dulu sebab kita nak texture dia saja. Okay, kita nak texture dia. So nak convert dia kepada hitam putih, korang klik objek ni atau klik layer ni, mana-mana pun boleh. Pergi ke image atas ni, pergi ke adjustment, and then pergi ke grace, mana ni? Color, black and white. Okay, black and white. Okay, so you guys klik black and white. So dia convert texture daun kita ni kepada black and white. Perhatikan. Okay, klik OK. So kita ada objek black and white. Okay, so ambil move tool, gerakkan dia ke texture daun kita. Kalau saya akan, saya Ctrl Z. Okay, saya akan ambil move tool, gerakkan daun ni, kemudian kita akan rotate. Okay, saya tersalah tekan. Okay. Rotate. Smart filter apply to this layer will be turned off temporarily while the transform user. Okay, tak apa. Masa kita transform dia akan turn off temporarily. Okay. So kita ambil, kita match the kedudukan daun tu. Okay. So like so. Okay. Sekiranya pelajar tak perasan, pelajar boleh apply double tap and reduce the opacity supaya kita nampak kedudukan daun tu. Okay. So it's something like this. Okay. Contoh Okay, masa transform dia akan jadi hijau balik, tapi tak apa, itu sementara saja. Okey. Kemudian kalau pelajar rasa nak warpkan daun ni kepada bentuk yang sama dengan kat belakang tu, pelajar pergi ke image, pelajar klik enter dulu, apply dulu. Kemudian pelajar pergi ke edit, pergi ke transform, pergi ke warp. So kita bentukkan daun ni supaya sama dengan tekstur kat belakang tu. Okey, ni warp Warpkan dia. Okey, kalau tak tepat pun tak apa. Tak tepat pun tak apa, asalkan dia cover keseluruhan daun tu supaya kita nampak dia punya tempat kita nak ni. Okey. Once kita done, kita klik OK. Okey. Kemudian ada sikit lagi tak sama tu, kita samakan. Okey. Ni ada ujung ni lagi. Tak apa, kita besarkan sikit daun ni. Kat sini boleh tekan shift Adjust sikit supaya dia masuk ke semua tekstur daun tu. Okey. Klik OK. Okey, once kita dah puas hati dengan kedudukan daun kita, kita apply, kita terangkan balik opacity ni. Terangkan balik. Okey, sebelum tu kita klik OK dulu. Kita ambil eraser tool, tekan E. Okey. Klik pada objek ni. Klik pada objek ni. Dia akan convert kepada, dia akan rasterize lah. Klik OK. Kemudian kita padam dulu kawasan daun yang kita tak nak ni. Supaya dia hanya appear pada kawasan, lebih. Pada kawasan dalam daun tu saja. Sebab kita tak nak texture ni di-apply ke luar. Okay. Contoh. Okay. So, daun ni kita padam. Warna putih kat luar tu tak payah padam, tak apa. Sebab multiply boleh hilangkan putih tu. Okay. Saya besarkan saya punya eraser. Okay. Nak padam pun tak apa. Tak ada masalah. Putih ni.
Kita nak warna yang ada pada daun tu saja. Okey. Okey, dengan syarat warna, kalau yang korang download tu kena warna putih kat belakang lah. Kalau tak warna putih, kita kena convert dulu. Okey, nanti ada saya akan tunjuk cara lain. Okey. Alright. So daun kita dah settle. Rasanya dah settle. Okey. Kemudian kita terangkan balik objek ni, opacity ni, double tap, blending option, klik OK. Okay, once dia dah terang macam ni, kita pergi ke blending mode, kita apply multiply. Tu. Multiply. So, texture daun tu akan masuk ke dalam objek ni. Okay. Kemudian kalau pelajar rasa macam dia punya opacity terlalu tinggi, pelajar boleh adjust dia punya opacity kepada warna yang sesuai dengan kita punya canvas lah. Klik OK. Jadi urat daun tu akan masuk ke objek ni. Okay, kalau ada terlebih ni, macam ni ada terlebih sikit kan. Tak apa, you guys tekan eraser, tekan E, you guys boleh padam juga kawasan yang kita tak nak tu. Okay. Okay. So kita boleh apply efek daun pada objek tu. Okay. Ni cara pertama. Kemudian pelajar juga boleh tambah shadow. Kalau kita klik kat sini, okay, kita tekan B untuk brush tool. Kita ambil warna hitam. Kemudian kita besarkan brush kita. Dan saya right click, select soft edges, soft round. Kemudian kita boleh apply. Okay, ni kalau saya apply sekarang, dia akan jadi hitam macam ni. Sedangkan saya nak apply pada layer ni saja, layer texture daun ni. Jadi apa saya perlu buat adalah, saya klik kat layer daun ni, layer texture kita ni. Okay, layer ni. Kita tekan lock transparent background. Lock transparent pixel. So kita lock transparent pixel. So bayang yang kita lukis tu hanya appear di daun ini sahaja. Okay, macam ni. Okay, ni contoh lah. Okay. Kalau kita nak terang, kita letak putih. Klik OK. Kita highlight kat atas pula. Okay. So dia nampak something like this lah. Okay. Atas tu cerah, bawah tu gelap. Okay. Ni contoh. Okay. Contoh kedua. Okay. Sekiranya pelajar macam susah nak select daun-daun tu, okay, don't worry. Ada cara lain. Okay. Cara dia macam ni. Kita import daun tu masuk. Okay. Ni daun kedua. Okay. Kita import daun tu masuk. Okay. Sebelum tu, untuk hilangkan watermark ni, kalau pelajar tengok, kat sini ada watermark ni. Saya tak pasti di skrin pelajar nampak ke tak. Okay. Di skrin saya ni, objek ni ada watermark sikit ni. So, nak hilangkan watermark ni watermark ni, macam mana? Okay, di atas daun tak berapa jelas, tapi ada. Tapi tak apalah sebab dia tak jelas. Okay, okay, sekiranya ada watermark yang jelas, okay, watermark shutterstock yang jelas, sekejap kita cari yang visible sikit. Okay, sekiranya ada watermark yang jelas, okay, saya undo. Kita ambil yang satu lagi daun. Ni daun yang kedua, saya download. Okay. Oh, tapi daun ni dia transparent background. Okay. Okay, tapi tak apa. Saya nak tunjuk macam mana korang select the daun tu. Okay, katakan ni layer asal korang. Kita nak select daun ni. Simple je. Korang select layer ni. Kemudian korang tekan enter untuk place dia. Kemudian korang ambil object selection tool. Kemudian kita highlight kepada daun ni. So, Photoshop akan automatically detect objek tu adalah daun ni. Okay. Oh, dia detect di luar. Okay, macam ni. Pelajar boleh undo. Okay, kita jangan letak kat sini. Kita open daun ni di dalam Photoshop. Okay, macam ni. Drag ke tepi ni. Okay. Di dalam Photoshop. Kemudian kita ambil object selection tool dan kita highlight objek ni.
dan Photoshop akan automatically detect the object. Kemudian kita ambil move tool, kita ambil objek yang telah diselect ni, kita drag masuk ke footage kita. Okey, tu cara kita pisahkanlah objek tu. Okey, ni contoh cara kalau kita tak nak delete yang putih-putih tu lah. Kemudian sekiranya, okey, saya tekan enter, tapi saya tak nak guna footage ni, ataupun saya letak tepi dulu lah kalau nak guna nanti kan. Okey, kalau objek kita ada watermark, okey, contoh macam yang ni kan, ada watermark. Okey, so nak hilangkan watermark ni, okey, nak hilangkan watermark ni simple je guys. Korang ambil edit, pergi ke, bukan edit, pergi ke ambil lasso tool. Ni lasso tool. So lasso tool tu kita hilangkan watermark dia dengan cara kita highlight. Kalau boleh highlight kita ni, okey, saya deselect, saya select semula. Make sure dia sangat, tekan right click, okey, sangat dekat dengan kita punya tulisan. Jangan jauh sangat. So kalau dia jauh sangat, dia akan affect the pixel. Kalau boleh dia sedekat yang mungkin, tapi masuk dalam tulisan kita, okey. So masukkan, lingkungkan dia macam tu. Okey, sekiranya ada kawasan yang terlebih, lasso tool boleh tambah section tu. Just tambah macam tu je. Okey, contoh watermark yang ini kan. Watermark yang bulat ni, katakan awak bulat, tiba-tiba tersilap macam ni. Okey, terkeluar macam ni. Okey, korang tambah je macam tu. Okey, tambah je highlight dia. Okey, tak payah tekan apa-apa. Ni pun terkeluar sikit, just tambah macam ni. Okey, masuk. Kemudian kawasan yang korang tak nak ni, macam ni terlebih sangat, tekan option dalam MacBook ataupun alternate dan drag. Dia boleh hilangkan selection tu. Okey. Ni kita tak nak. Ni kita tak nak. Tekan alternate alternate. Macam jauh sangat daripada objek ni kan. Ni kita tak nak. Boom. Okey. Sekiranya ada lagi macam ni, okey, good. Semakin dekat dengan objek. So kalau boleh dia jangan jauh pada objek lah. Kemudian korang select semua. So select semua. Ni ada lagi, sini ada lagi. Select semua. Saya nak cepat. Kita pergi, selepas kita buat selection, kawasan yang ada watermark tu, go to file, pergi ke edit. Okey, sebelum tu korang kena rasterize dulu layer ni. Kalau korang perhatikan, dia adalah smart object. Okey, bila ada ni, dia adalah smart object. Jadi korang kena right click, rasterize layer. Rasterize layer. Bila dia rasterize, baru korang boleh apply ni. Edit content aware fill. Okay, content aware fill. Okay, shortcut key dia adalah Control Alternate Shift C. Okay, Control Alternate Shift C. Klik. Okay. Sekejap. Tak jadi. Okay. Edit. Content, bukan content aware scale. Tadi scale content aware fill. Alamak, silap. Okay. Content aware fill. Tak ada shortcut key Klik sini. Okay. Once content aware fill ni diletakkan, korang perhatikan, image kita ni dah mula hilang. Korang tak? Hilang. Okay. So, cara dia, korang katakan ni, nampak ni, dah hilang dah, tak ada dah. Okay. Watermark tu. Kalau ada kawasan tertinggal, okay, korang boleh kecilkan brush, tambah je macam tu. Tambah je lagi. Kalau ada kawasan yang terlepas. Okay. Just tambah. Ataupun tekan option ataupun alternate, delete balik kawasan yang kita tak nak. Okay. Sekiranya ada lah. Sekiranya tak ada, tak apa. Teruskan. Okay. Kalau saya klik OK, ni dia punya kehilangan ni lah. Nak tebal mana. Okay. Make it 100%. Klik OK. Okay. Perhatikan. Okay. Ni ada selection masih ada. Tekan deselect. Tekan deselect. Okay. Perhatikan. Watermark tu dah tak ada. Okay. Watermark tu dah tak ada. Hilang. Tak nampak. Kalau kita zoom out, memang hilang. Okay. Kecuali yang saya belum select ni lah. Okay. Lepas kita buat macam tu, korang mergekan layer bawah ni, layer daun ni, dengan layer atas ni, dengan merge. Right click. Select dua-dua. Shift select dua-dua. Right click. Merge layer.
okey, dia punya ni adalah Control E, okey, atau Command E dalam MacBook. Okey, merge layer, so jadi satu lah. Jadi objek daun kita ni dah hilang layer dia. Okey, dan daun ni kita boleh apply ke mana-mana tempat daun lah. Contoh, saya nak apply dekat area sini. Okey, contohnya area bawah ni. Okey, dari sini. Okey, make sure dia cover everything. Kita rotate sikit. Okey, yang luar-luar tu lebih sikit tak apa. Okey, kemudian kita adjust, boleh rename daun 2 contoh kan. Kemudian kita adjust to opacity. Klik OK. Nak convert kepada hitam putih pun boleh. Tekan E untuk eraser tool and delete kawasan yang kita tak nak. Okay, so kawasan yang nak tu biarkan ada supaya texture daun tu ada. Okay, oh ni tak sampai sini, tapi tak apa. Kita nak buat cantik-cantik. Okay, once kita dah apply tu, convert dia kepada hitam putih. Pergi ke image, adjustment, black and white. Okay, black and white. Klik OK. So dia akan jadi black and white. Bila dia jadi black and white, korang terus apply kepada multiply. So multiply dia hilangkan semua warna putih, dia tinggal warna hitam saja. So kita multiply, mana multiply? Okay. So bila kita multiply, perhatikan, ambil move tool balik. Okay. Perhatikan texture layer ni telah di-apply ke atas daun, tapi saya rasa dia agak terang. Ni saya rename daun 2 contoh. Okay. So daun 2 ni texture dia agak terang. Okay. Kita double tap untuk blending option. Kita kurangkan lagi texture dia. Okay. Like this. Klik OK. Alright. So kita dapat texture daun tu menggunakan multiply. Okay, ni pun saya buat cara yang sama, cuma urat dia tak betul, korang kena blendkan dia, blend modekan dia supaya dia jadi betul lah. Okay, so kita ambil ni contoh. Okay, daun ni, katakan saya nak apply daun ni agak straight. Saya nak daun yang, okay, daun ni contoh, daun ni, kita masuk dalam Photoshop. Okay, saya nak daun ni. Saya go to Object Selection Tool. Mana? Right click. Object Selection Tool. Okay, once kita dah ada Object Selection Tool ni, kita drag the canvas. So AI akan select. Okay, once dia select, ambil Move Tool, drag ke dalam Pak Kaduk punya tab. Boom. Okay. Daun yang ni saya tak nak. Saya nak daun ni, daun straight ni. Okay, kalau boleh letak dia ke atas sekali. Okay. Okay, kemudian kita nak mesh dengan yang ini, daun yang ini. Okay. So kita bengkokkan dia, bengkok pula apa? Adjust dia supaya dia mendekati daun tu. Okay. Like so. Okay. Mungkin kecilkan sikit daun ni, like so. Okay. Nanti kita akan warpkan dia supaya dia lebih cantik. Okay. So kita akan, saya ingatkan sikit daun ni. Okay, like so. Okay. Kemudian kita hilangkan opacity dia, double tap. Like so. Okay. Kemudian klik OK. Kali ni saya nak blend, saya nak warpkan dia, image, supaya urat dia sama kan. Image, go to edit, transform, warp. Okay, once kita warp, kita boleh adjust lah kedudukan ni, supaya daun ni sama dengan objek ni. Okay, awak boleh adjust daun ni, bentuk dia jadi macam ni. Kemudian atas ni boleh drag dia supaya dia
Saya ingat macam ni. Okay, yang ni kena praktis supaya kita boleh play around. Okay. Kalau dia keluar sikit daripada daun tu tak apa. Yang penting urat dia tu lebih kurang sama. Macam ni. Macam ni. Okay. Like so. Kemudian atas ni pun kita drag dia supaya dia lebih runcing. Macam ni. Runcing ke atas ni. Dia agak tricky sikit lah. Okey. Yang belakang ni, sekejap saya zoom out supaya kita boleh nampak dia punya warping dia. Okey. Macam ni. Yang ini kita tarik dia ke atas sikit supaya dia nampak lebih meruncing. Okey. Samakan urat dia. Like so. Okey. Alright. Klik OK. Now kita ambil eraser tool. Eraser tool. Kita padam kawasan yang kita tak nak. Okey. So saya padam kawasan ini. Kawasan ini. Hanya tinggal kepada kawasan yang daun yang kita nak. Okey. Pelajar-pelajar yang ada skill untuk buat texture, boleh saja lukis terus texture tu. Tapi saya berdasarkan pengalaman saya untuk assignment 1, saya tengok ramai pelajar belum pandai untuk apply the texture lagi. Ada juga yang pandai, tapi yang boleh lukis terus atas canvas dibenarkan untuk lukis. Okay, so kita padam. Okay, saya punya ni saya nak smoothing supaya smoothing dia tinggi sikit, supaya dia tak terlalu sharp. Okay, nampak tak dia smooth sikit. Okay, kita punya pemadam tu smooth sikit. Okay, once texture ni dah masuk, okay, kita ambil warna hitam saja. Jadi kita convert daun ni kepada, pergi ke image, adjustment, kita convert jadi hitam putih, black and white. Okay, bila once jadi black and white, kita klik OK. So dia jadi black and white dan kita boleh apply multiply. Okay, cuma dia punya ni agak tinggi, jadi kita adjust dia punya opacity kepada yang lebih rendah. Okay, untuk kita buat nampak dia lebih match dengan color dekat belakang. Okay, klik OK. Sekiranya, okay, see, cantik kan? So, sekiranya pelajar dah ada texture macam ni, nak tambah shadow pun boleh. Just klik daun ni. Okay. Make sure dia rasterize dulu. Okay, ni bila dia tak ada apa-apa dekat sini, maknanya dia rasterize lah. Okay, klik B untuk brush. Ambil warna hitam. Ataupun warna a bit of kelabu ke. Hitam pun boleh lah. Hitam pun boleh. Okay. Jangan draw terus macam ni. Okay. Pergi lock dulu transparent pixel. Baru kita boleh warnakan untuk buat efek hitam. Okay. So, dia akan jadi efek lebih cantik lah. Okay. Oops. Sorry. Again. Disablekan ni. Okay. Make sure dia punya ni adalah soft edge. Okay. So, kita buat sekali je. Atau mungkin 2 kali. Okay. Atas ni kita nak cerah sikit. Kita ambil double tap. Klik. Putih. Dan kita boleh do something like this. Okay. Untuk dapatkan texture yang lebih terang. Right. Tu cara dia lah. Okay. Kemudian same goes dengan ayam ke. Kalau ada bulu ayam ni, korang boleh je nak lukis ataupun nak apply texture bulu ayam. Okay, katakan ni baju yang saya buat. Saya nak apply texture fabric. Okay. Korang boleh, sekarang ni zaman Google. So, Google pun boleh cari kat kita fabric texture. Kalau korang malas nak convert, korang type je black and white. Okay. So, ada banyak fabric texture yang korang boleh apply. So, for example, saya nak apply texture yang ini.
Ni contoh fabric texture saya. Ataupun ni macam besar sangat, mungkin nak cari yang lebih halus lah. Well, it depends depends kepada korang punya preference. Okay, nak guna yang straight macam ni pun boleh. Okay. Let's say kita ambil yang ini. Okay, looks good lah. Nampak cantik kan? Okay. Korang boleh, kalau nak nak download gambar pada maximum quality, masuk dalam website dulu. Okay, ni dia kena bayar. Kalau untuk dapat ni, untuk dapatkan size yang lebih besar. Okay, tak apa. Don't worry. Kita download je yang kat luar ni. Right click. Save image to download. Okay. So, saya ajar korang. Kalau gambar tu blur sikit, tak apa. Sebab dia texture. Texture tak apa, blur sikit ya. Okay, so kita download sebagai JPEG. Okay, texture black and white. Kita, okay, sekejap saya tutup dulu layer daun ni. Kita tak nak daun ni tutup. Okay. Kita ambil image ni, yang kita download ni, kita drag dalam Photoshop. Drag kat luar dulu. Drag kat sini. Okay, different window. Tak boleh. Sekejap saya check. Pergi ke download. Okay. Okay, ni adalah kita punya black and white. Right click, open with Photoshop. Senang, sama juga. Okay. Could not open, the black and white is invalid JPEG marker. Oh, okay. Maksudnya dia di protected. Okay. So, kita tak boleh nak buka dia. So, sekejap saya check dulu macam nak buka dia. Dia dah di protected. Okay. Tapi tak apa. Kalau dia di protected, you guys ambil screenshot. Okay. Ni saya buat macam ni. Saya screenshot dalam Windows. Saya tak pasti macam mana. Tapi korang lama tak guna Windows kan. So, korang boleh screenshot. Okay. Ni saya ambil screenshot. Okay. Once kita dah enable screenshot. Okay. Screenshot saya save dalam folder download juga. Okay, kat sini. Korang boleh ambil je screenshot ni. Okay, disebabkan warna dia sudah hitam putih. So, korang boleh guna terus. Okay, nak cantikkan dia, nak adjustkan dia macam mana. Okay. Korang drag, ambil lah objek ni. Ambil, letak ke. Guna move tool. Letak ke baju. Okay. Kali ni saya nak buat sedikit teknik. Okay. Saya nak tunjukkan korang kepada teknik sikit lah. Okay. Image ni saya nak letak di lengan baju dia. Okay. So, saya kena bengkokkan dia. Belok pula. Okay. Bengkokkan dia macam ni. Okay. Supaya dia tak straight kan. So, sebab tangan dia gradient, dia punya ni turun macam ni. Jadi, kita buat saya ingat macam ni lah. Okay. Ini satu. Okay. Sampai ke tutup lengan bawah baju dia ni. Okay. So, kita nak apply benda tu. Double tap. Ambil blending option. Okay. Ambil eraser tool. Make sure smooth is enabled. So, kita padamkan kawasan yang kita tak nak. Supaya hanya tangan dan lengan baju dia saja masuk. Okay. Okay, so kita tutup. So, tekstur bajunya dah jadi something like this. Okay. Once kita, okay, kat tangan dia tu, kita kecilkan brush kita. Kita zoom sikit. Kita edit dia punya tangan dia ni. Okay, sekiranya ada termasuk sikit, tapi tak apa. Cuma jangan terlalu obvious. Okay, once kita done this one, kita boleh apply multiply. Okay, ni pun semua, yang kecil-kecil ni pun korang padam kalau ada. Okay. So, kita boleh terus apply multiply. Sebab dia dah hitam putih. Okay. Once kita apply multiply, kita adjust opacity supaya dia tak terlalu gelap dan tak terlalu cerah. Okay. So, kita boleh apply something like this. Okay. Alright. Okay. Kemudian, baju pun sama. Korang ambil Photoshop ni punya. Okay. Sekiranya objek ni blur, so, kalau nak hilangkan blur dia sikit, korang pergi ke image. Pergi ke image size.
klik image size. Kemudian korang tambah resolution ni kepada lebih besar. Contoh, jangan terlalu besar, nanti image tu akan pixelated juga. Okay? Lebih kurang 300 ataupun 200 ataupun 250. Okay, tadi asalnya berapa? 144 kan? So you guys tambah lebih kurang 200 lah, tambah 50 pixel lagi. Klik OK. Image ni jadi lebih tajam, lebih besar. Okay? Once kita ambil drag move tool, kita boleh drag masuk ke sini. Okay? Okay, kali ini kita buat baju pula. Okay? Ataupun lengan kedua. Okay, perhatikan lengan kedua kita kat sini. Okay? Okay, lengan kedua dia, saya rasa saya nak gabung sekali dengan baju. Okay, so saya boleh ambil semua. Okay, perhatikan apa saya buat. Ni cara cepat sikit lah. Okay. So, kita boleh tekan shift untuk distort dia. Tak apa, texture boleh distort. Okay. Okay. Ini cara cepat sikit. Okay, korang pergi ke objek ni. Okay. Kali ni kita hide dulu objek ni. Kita ambil base color. Okay, kita hide semua. Shadow pun kita hide. Kita ambil base color. Kita select kawasan baju saja menggunakan magic wand tool. Okay, ini kawasan baju saja saya select. Okay, dia akan select kawasan yang sama. Baju saja. See, baju saja. So, baju dah masuk semua. So, kalau kita nak tengok masuk ke tak, kita select and mask. So, kita tengok. Ni baju saja yang di select. Sebab dia warna sama dengan baju. Okay, once selection dah ada, kita buka balik layer ni. Okay, kita buka balik layer ni. Selection tu ada kan? Nampak tak? Saya tak pasti korang nampak ke tak. Selection tu masih ada. Klik kat layer ni. Layer baju yang kedua ni. Kemudian korang boleh right click. Cut. Layer via cut. So, dia cut. Okay. Dia cut the layer. Kejap. Hilang selection tu. Okay, dia cut the layer. Kemudian korang ambil move tool. Korang boleh delete layer baju yang bawah tu. Okay, so saya check. Okay, baju ni dah di-delete. Okay, so layer bawah ni korang boleh delete. Okay, tinggal layer yang atas tu saja. Okay, tu layer via cut. Okay, kita cut image tu ikut selection kita. Kemudian kita boleh terus apply multiply. Okay, kepada layer ni juga. Okay. Tapi kita kena enable dulu kita punya shadow and highlight ni. Okay. Okay, once kita ada, okay, klik objek ni and klik ni multiply. Okay. So, double tap, kurangkan opacity sikit supaya dia masuk kepada kita punya color. Klik OK dan kita dapat texture baju yang macam ni. Okay. Okay. Right. Okay, itu multiply. Okay. Blended mode kedua dalam Photoshop adalah screen. Okay. Screen ni dia ada, okay, screen ni dia beza dengan multiply. Multiply kita tambah warna, kita tolak warna putih. Kalau screen dia tolak warna hitam. Okay, contoh saya nak ambil op ataupun glow. Okay, saya nak ambil glow. Ni glow kan. Oh, tapi glow ni ada petak-petak. Ada tak glow? Tak ada petak-petak. Ataupun saya ambil fireball. Okay, fireball. So, kena cari background yang hitam. Contoh, ni background hitam. Okay, ni background hitam. Ataupun ni lah. Ni background hitam kan. Okay, so kita masuk dalam website tu. Kita tengok. Ambil dia punya maximum quality. Pinterest. Pinterest boleh download. Okay. Pinterest boleh download. So, kita full screen. Tapi image ni masih kecil lah saya rasa. Okay, tapi tak apa. Kita try to download. Save to download. Okay. Kemudian kita buka dalam Photoshop. Okay, nampak looks like dia tak protected. Okay. Image ni agak kecil. Jadi, kita besarkan sikit. Pergi ke image. Image size. Kita tambah resolution. Kalau ni 72 dia. Kita tambahlah dalam 300 ke. Klik OK. Okay. Nampak? Oh.
Besar sikit kan. Okey, agak blur tapi kita boleh sharpkan dia. Go to filter, sharpen, smart sharpen. Okey. So korang boleh adjust, tengok, tekan preview, tekan preview, sharpenkan dia supaya dia nampak lebih sharp lah. Amount dia tinggikan sikit. Radius pun tinggikan sikit. Reduce noise, tinggikan sikit. Okay. Klik OK. Much better. Okay. Lebih sharp. Okay. Once kita ada objek ni, kita boleh drag masuk ke kita punya part kaduk. Okay. Ni contoh je. Jangan buat macam ni. Ni contoh je. Okay. Contoh ayam ni ada kita nak jadikan ayam ni terbakar. Okay. So kita ambil objek ni. Okay. Once kita select objek ni, kita apply satu lagi blending mode, dipanggil sebagai apa tadi? Screen. Okay. Screen. Mana screen tadi? Ni screen. Okay. So kita klik OK. So semua warna hitam telah di-eject keluar. Hanya tinggal pixel yang berwarna saja. Okay. So ayam tu boleh jadi terbakar macam tu. Okay. Di bawah layer, di bawah screen ada color dodge. Color dodge ni dia lagi tinggi. Lagi tinggi dia punya ni. Lagi tinggi dia punya opacity. So nampak color dodge tu, selain daripada kawasan sekeliling ayam tu, dia terbakar. Dia nampak lagi real lah. Okay. Tapi jangan terus ke color dodge, check dulu korang punya color mode. Okay. Linear dodge ni pula, dia nampak lebih terang lagi. Okay. Linear dodge. Okay. Dan bawah dia satu lagi, dah tak clear lah. Lighter color ni. Ni adalah lighter color. So boleh try mana-mana yang dekat dengan ni. Ni lighter color. Okay, lighter color dia hilangkan yang separuh-separuh. Okay, dalam kes ni saya suka linear ni lah. Okay. So nampak macam ayam ni ada berapi lah. Tu screen. Screen dia eliminate semua color yang hitam. Okay. So contohlah nak buat ayam ni macam berapi macam ni ke, contoh. Okay. Tendangan berapi, contoh. Okay. Tak tahulah kan, contoh ya. So why not? You guys boleh try buat macam ni. Dan itu adalah basically antara shadow punya ni lah. Okay. Satu lagi, mungkin efek lain, mungkin korang boleh cari. Sebab sekarang ni senang. Dalam Google ni boleh cari macam-macam. Mungkin korang boleh cari sun black background. Okay, kalau kena-mengena lah. Korang boleh apply sun juga. Okay, boleh apply sun. Contohnya yang pergi ke image. Okay, contohnya yang ini ke, nak buat glow kan kat atas tu. Okay, ini ke. Okay, ini cantik ni kalau apply. Okay, saya copy image sebab dia agak sharp. Okay, look sharp. Okay, kita letak terus atas Photoshop kita. Sini, Ctrl V. Okay, dan kita besarkan dia. Okay, dan kita boleh apply sharpen. Sharpen pula. Sharpen boleh kalau nak sharpen kan. Okay, sebab saya tak nampak dia pecah. Okay, jadi boleh adjust dia dengan gunakan multiply tadi. Screen. Okay, screen kat bawah. Okay, so screen. Okay, ataupun linear color, color dodge. Okay, ataupun linear dodge, depends kepada korang punya nak macam mana. Kalau saya rasa screen pun dah okay. Okay, mungkin this one. Okay, cuma perhatikan dia ada efek macam hilang kat tengah ni kan. Macam ada ni tak cantik. Okay, korang boleh guna tekan eraser, untuk eraser, kemudian right click, adjust dia punya size ni besar, dan ambil soft edges, dan kita softkan edges dia. Okay, supaya dia tak nampak sangat border tu. Okay, tak cantik. Okay, well, I don't know, mungkin korang nak buat ni sebagai bola kuasa yang ada pada
Ada 4 kaduk ni nak lawan dengan ayam ni. Okay. It depends lah. So, at least pelajar tahu yang efek screen adalah delete warna hitam, manakala efek multiply adalah dia delete warna putih. Okay, untuk apply benda-benda macam texture macam ni lah. Okay, alright. Itu dalam Illustrator. Manakala dalam Photoshop, ini dalam Photoshop, dalam Illustrator, kita tak ada dalam Illustrator dia tak ada blending mode cuma dia bolehlah buat efek macam nanti saya tunjuk. Okay, I need to close my Photoshop. Laptop sudah mula panas. Okay, kita save dulu kerja kita ni. Okay, so kita... Alamak, lambat je. Sekejap ya. Open. Kita buka file club kita lah. Okay, so ni burung yang kita lukis. Okay, dalam Illustrator, you tak boleh guna blending option macam tu. Okay, cuma you boleh main dengan macam saya ajak minggu lepas, kita boleh lukis je objek ni. Okay, ni contoh. Ni saya hidekan, saya tunjuk base color saja. Okay, contoh, dalam base color ni, you guys tambahlah efek-efek. Contoh, kita nak tambah reflection pada mata, korang boleh je tambah macam ni. Ellipse tool, make sure dia berwarna putih. Okay, berwarna putih. Dalam ni dia tak ada blending mode. Dan lukis di atas ni, select layer yang kita nak lukis lah. So dalam case ni saya lukis dalam layer base color. Okay, so ya, ia boleh jadi something like this untuk lukis dan jadikan dia satu texture macam ni. Okay, so sekiranya you guys nak apply texture pada merah ni, warna merah ni, simple je. Korang boleh ambil objek ni. Okay, double tap texture ni. Make sure korang select texture ni saja. Double tap. Oops, sorry. Okay. Okay, double tap lagi. Okay, bagi dapat color yang ini. Okay, color ni. Korang boleh apply contohnya macam pencil tool ataupun brush tool, paintbrush tool. Kemudian saya apply warna yang lebih cerah sikit. Contohnya like this. Okay. Ataupun lebih gelap lagi. Like this. Okay. Kemudian saya boleh lukis bentuk yang saya nak. Okay. Macam ni ke. Agak besar mata dia. Kita kecilkan. Point dia kita ambil. Okay. Mungkin saya nak lukis something like this ke. Okay. Okay. Ini texture untuk bulu. Okay. Lukis ada cantik. Kalau saya ada pen ni saya buat lagi cantik ni. Tapi sebab saya menggunakan mouse. Okay. Okay. Once kita done, ambil selection tool, back kepada hujung dan kita dapat something like this. Texture untuk bulu. Begitu juga texture untuk apa-apa yang korang nak tambah. Contoh macam daun. Okay, daun ni double tap. Masuk dalam daun, double tap. Sampai korang dapat warna hijau tu. Okay. Once dah dapat warna hijau ni, kita boleh je lukis menggunakan brush tool again. Paint brush tool. Dalam kes ni saya nak hijau yang lebih gelap. Okay. Sorry, saya terselect objek ni. Okay. Ambil selection tool. Select kat luar dulu. Okay. Select kat luar dulu.
Okay, select kat luar dulu. Kemudian kita ambil brush tool, tekan B untuk brush. Tengok mata dia besar mana. Okay, quite besar. So, kita ambil color yang lebih gelap dan kita kecilkan mata brush ni. Dan kita boleh buat texture daun di atas kita punya artwork ni. Like so. Okay, buat cantik-cantik. Okay, kalau dia terlebih sikit atas garisan, tak apa. Sebab garisan tu ada di luar artwork kita. Mungkin kita nak tambah sedikit macam ada highlight sikit kat sini. Okay, ada shadow sikit kat sini. Okay, so boleh je tambah and play around with the leaf punya texture ni. Tak apa, dia keluar sikit pun tak apa sebab dia sebenarnya di bawah line tu. Okay, dan bila kita ambil selection tool, kita nak boleh je klik kat sini, back, keluar semua. So texture daun tu dapat dilukis dengan cara macam tu lah. Okay, dia tak ada blending mode apa semua, dia dia something like that. Okay, alright. So dahan ni pun korang boleh lukis. Okay, minggu lepas saya dah ajar cara guna knife tool. Okay, so untuk hasilkan something like this. Okay, so you guys boleh tengok video saya yang lepas pun kita apply macam tu lah. Okay, cara kita buat efek pada burung ni. Okay, alright. Illustrator basically kita kena lukis satu-satu. Okay, satu-satu objek kita. Alright. Okay, itu saja untuk minggu ni. Okay, kita share attendance dulu. L3T1 boleh scan. L3T1 boleh scan. Boleh scan ini. Ni L3T2. L3T2 saja. Yang ni bukan L3T1. L3T2. Minggu depan kita akan use pattern brushes, okay, ataupun scatter brushes for texture, okay, and add noise. Okay, noise ni boleh add dalam Illustrator, and grain texture to break the flat vector look. Okay, so kita akan discuss minggu depan, dan saya harapkan pelajar terus buat assignment kita ni, dan kita jumpa minggu depan secara fizikal. Okay, bye semua, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.